Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada MIC Tanjung Karang yang sanggup untuk postpone mesyuarat MIC Tanjung Karang kerana nak beri peluang kepada saya untuk merasmikan mesyuarat pada hari ini. Terima kasih banyak di atas penghormatan yang diberikan kepada saya. Dan hari ini sempena mesyuarat agung MIC, Dato' Krishnan dia pandai, dia pilih hari bapa pada hari ini. Jadi saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada bapa-bapa semua. Tanpa bapa, siapalah isteri-isteri. Kalau bapa tiada, isteri jadi bandu. Jadi bapa kena ada. Jadi selamat hari bapa, kerana dengan adanya bapa-bapa yang bertanggungjawab, maka kita dapat melahirkan satu generasi yang bersatu padu di dalam negara kita. Saya juga ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada MIC Tanjung Karang di bawah pimpinan yang berbahagia Dato' Krishnan kerana telah berjaya mengumpul begini ramai ahli-ahli MIC. Saya kira ini pertama kali saya merasmikan mesyuarat agung MIC yang datang sebegini ramai. Jadi oleh kerana mungkin kawan-kawan pimpinan Dato' Krishnan diterima oleh MIC Tanjung Karang, maka kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Dato' Krishnan yang baru-baru ini telah pun mendapat gelaran Datuk daripada Yang di-Pertuan Agong. Dato' Krishnan, tinggal Datuk Puan Muncul belum lagi lah. Kita cuba lah tolong. Lain tahun kata Datuk Puan Muncul pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagaimana yang dinyatakan oleh yang berbahagia Dato' Krishnan tadi, bahawa MIC ini bukannya satu parti yang baru. MIC ini satu parti yang sudah lama ditubuhkan, hampir 50 tahun. Dan MIC juga merupakan parti yang telah bersama-sama menuntut kemerdekaan di dalam negara kita. Oleh kerana semangat satu Malaysia yang hari ini diumumkan oleh Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Najib, sebenarnya semangat satu Malaysia ini telah pun wujud waktu kita nak mencapai kemerdekaan. Ketika itu, walaupun UMNO yang mula-mula menggerakkan untuk mencapai kemerdekaan di dalam negara kita, tetapi penjajah ataupun Inggeris ketika itu, dia melihat untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu tidak boleh hanya kepada satu bangsa saja. Karena itu Inggeris telah meletakkan satu syarat, kalau tanah Melayu nak merdeka, independen, semua bangsa di dalam tanah Melayu mesti diberikan taraf warga negara yang sama. Karena itulah waktu kita nak mencapai kemerdekaan, 3 ketua telah pergi ke London. Yang pertama diketuai oleh Allahyarham Tengku Abdul Rahman sebagai Presiden UMNO. Kemudian golongan India diketuai oleh Tun Tan Sabantan yang mewakili rakyat masyarakat India. Tun Tan Chenlock mewakili masyarakat Cina
Jadi dengan adanya orang Melayu, orang Cina dan orang India, yang mana orang Melayu diwakili oleh UMNO, MIC, orang India oleh MIC, dan orang Cina oleh MCA, maka tiga parti ini telah bekerjasama. Tiga pemimpin ini telah sama-sama pergi ke London, dan akhirnya tanah Melayu telah diberikan kemerdekaan pada tahun 1957. Inilah semangat yang sepatutnya kita kena terus pertahankan, kerana tanpa semangat satu Malaysia, negara kita tidak boleh aman, negara kita tidak boleh maju. Karena itulah waktu kita nak mencapai kemerdekaan, kita sudah ada social contract di mana semua bangsa telah pun bersetuju untuk menghormati hak masing-masing. Kalau kita terus berpegang kepada prinsip perlembagaan ini, hari ini terbukti kita sudah merdeka 53 tahun. Negara kita telah maju daripada negara-negara lain. Banyak negara yang sudah merdeka sama dengan kita. Macam sebuah negara yang saya pergi di Sudan. Sudan ini dia merdeka tahun 1956. Tetapi kalau kita lihat kemajuan negara Sudan tidak sama dengan kemajuan negara kita. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti terus bersatu padu. Kita mesti kuatkan perpaduan kita di bawah satu laman Barisan Nasional. Di dalam negeri Selangor, kita telah pun membuktikan apabila kita bersatu padu, maka kita akan menang dalam pilihan raya. Sebagai bukti, dalam pilihan raya kecil di Ulu Selangor yang YB Kamalan Naden menjadi calon, ketika itu saya menjadi pengarah pilihan raya negeri Selangor untuk memastikan saudara Kamalan Naden menang. Kita tahu ketika itu macam-macam isu ada daripada segi isu calon. Kemudian pada masa itu PKR pula meletakkan calon daripada Menteri UMNO. Tetapi apabila MIC, MCA, UMNO, kita work as a team, bekerjasama sebagai satu pasukan, akhirnya kita telah mendapat kejayaan yang cemerlang dalam pilihan raya kecil Ulu Selangor yang telah kita adakan. Sesungguhnya MIC telah mencipta rekod, kerana selepas pilihan raya 2008, sebelum pilihan raya di Ulu Selangor, kita telah banyak mengadakan pilihan raya kecil. Kita ada pilihan raya kecil di Kuala Terengganu, kita ada pilihan raya kecil di Bukit Gantang, kita ada pilihan raya di Kelantan. Tapi semua pilihan raya ini Barisan Nasional kalah. Tetapi apabila pilihan raya kecil diadakan di Ulu Selangor, MIC pertama sekali telah mendapat kemenangan dalam pilihan raya kecil. Bila Barisan Nasional Selangor kita bekerjasama memastikan calon MIC menang, iaitu saudara Kamalan Naden. Dan lepas itu kita lihat, lepas YB Kamalan Naden menang di Ulu Selangor, kemudian semua BN menang. Di Batu Sapi kita menang, di Johor, di Kelantan kita menang, di Pahang kita menang, di Melaka kita menang, dan akhir sekali di Sarawak juga kita telah menang besar. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang amat penting untuk kita terus bersatu padu. Di Tanjung Karang,
di Tanjung Karang, kita mesti bersatu padu. Kerana hari ini di Tanjung Karang, pihak pembangkang mau lawan sama kita. Dan Tanjung Karang, kita mendapat sokongan yang cukup baik daripada komponen kita, daripada MIC, daripada MCA, IPM, PPP, IPF, Gerakan. Dan kerana itulah dalam pilihan raya yang lepas, Tanjung Karang kita telah menang semua kerusi yang kita pertandingkan. 1 parlimen, 2 adun kita telah menang dalam pilihan raya yang lepas. Jadi kalau dalam pilihan raya yang lepas kita boleh menang, tempat lain banyak yang kalah. Kerana itu saya harapkan di atas kerjasama semua parti-parti komponen Barisan Nasional, kita ingin memastikan bahawa dalam pilihan raya yang lepas, dalam pilihan raya yang akan datang, pengundi-pengundi India mestilah kembali menyokong Barisan Nasional. Kita mau peti-peti undi di estate-estate, di Ladang Meri, di Sungai Tinggi, di Raja Musa, ini peti-peti di Tanah Maran yang dulunya banyak kita kalah, tetapi hari ini dengan sokongan MIC, dengan kehadiran yang bini ramai masyarakat MIC, saya yakin dalam pilihan raya yang akan datang, peti-peti undi di kawasan majoriti India, Barisan Nasional akan menang semula dalam pilihan raya yang akan datang. Saya sebagai ahli parlimen dan Datuk Samsudin dan juga YB Sulaiman, kita sentiasa melaksanakan konsep satu Malaysia di dalam Parlimen Tanjung Karang. Apa juga program, kita mesti memberikan sokongan kepada MSC, kepada MCA, kerana kita sedar dan kita tahu kalau kita mau menang, kita tidak boleh bergantung kepada satu-satu undi bangsa saja. Kita mesti perlukan undi orang Melayu, undi orang Cina dan juga undi orang India untuk pastikan kita menang. Untuk itu, saya, Datuk Samsudin dan juga YB Sulaiman, kami bertiga sentiasa memberikan pertolongan, sokongan kepada masyarakat India dalam Parlimen Tanjung Karang melalui MIC. Ramai ada juga pemimpin masyarakat India jumpa saya. Saya kata kalau mau jumpa saya, kalau mau minta peruntukan, mesti dapat sokongan daripada pemimpin MIC, baru kita boleh bagi sokongan. Dan hari ini kita memberikan sokongan dalam berbagai bidang. Yang pertama, kita tahu bahawa pendidikan ini penting. Saya sudah lihat di dalam Parlimen Tanjung Karang, kita ada 7 buah sekolah Tamil. Tapi semua SJKT Tamil ini sekolah kurang murid. Waktu saya jadi Timbalan Menteri Pelajaran dulu, saya sudah bagi banyak peruntukan kepada SJKT Tamil dalam Parlimen Tanjung Karang. Untuk itu, untuk aktiviti PIBG, tahun lepas saya sudah bagi 30,000 dan juga YB Sulaiman 20,000 untuk buat tabung. MSC ini untuk pendidikan saya bagi pada MSC. MSC akan bagi kepada PIBG kerana bilangan sekolah, bilangan pelajar dia tak sama. Jadi untuk tahun ini saya akan terus memberikan sumbangan lagi 30,000 kepada semua sekolah-sekolah Tamil. YB Sulaiman dia bagi tahu saya
dia juga telah memberikan peruntukan terus kepada sekolah-sekolah Tamil. Semalam YB Sulaiman memberikan peruntukan 20,000. 20,000 dia telah beri kepada sekolah SJKT Tamil Ladang Meri. Dia sudah bagi 20,000 ringgit. Bila sebut sekolah Ladang Meri, saya selalu pergi Ladang Meri. Saya kesian. Saya tengok ramai pelajar-pelajar di Ladang Meri kalau mau pergi sekolah menghadapi masalah bas, transport problem. Oleh itu, saya telah belikan sebuah bas. Bas ini saya beri terus kepada MIC dan MIC akan gunakan bas ini untuk mengangkut pelajar-pelajar sekolah daripada Ladang Meri. Saya berikan satu sekolah, itu bas sudah ada. Saya tak pernah bagi bas pada lain-lain sekolah, tak ada. Saya tak pernah bagi bas pada UMNO. Saya tak pernah bagi bas pada MCA. Tapi oleh kerana Ladang Meri ini ladang yang terpencil, maka saya belikan bas. Dan saya harap bila bas sekolah sudah ada, maka memudahkan anak-anak di Ladang Meri untuk pergi ke sekolah menengah terutamanya. Ini menunjukkan bahawa dalam membela nasib pendidikan, saya, Datuk Samsudin dan juga YB Sulaiman, kita berikan bantuan kepada semua kaum yang ada di dalam Parlimen Tanjung Karang ini. Baru-baru ini kita bagi juga anugerah pelajar cemerlang. Saya lihat sebelum ini pelajar-pelajar India dan Cina, kita letak syarat 7A baru dapat anugerah cemerlang. Saya lihat kalau kita bagi 7A, dia tak adil. Karena pelajar-pelajar Melayu hanya 5A saja. Karena itu tahun ini saya telah pun letak syarat untuk memberikan hadiah cemerlang kepada pelajar-pelajar yang dapat 5A daripada SJKT dan juga SJKC. Dan tahun ini bila saya bagi anugerah, ada 2 orang pelajar daripada SJKT telah menerima anugerah cemerlang kerana mereka mendapat 5A dalam UPSR yang lepas. Kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada SJKT GandDigi Paling 4 kerana telah mendapat sekolah cemerlang di bawah NKRA, Kementerian Pelajaran. Ini menunjukkan bahawa SJKT sekolah Tamil, kalau kita berikan perhatian, kita terus memberikan sokongan, maka pelajar-pelajar sekolah Tamil juga mampu berjaya seperti pelajar-pelajar yang lain. Saya juga memberikan sumbangan yang merupakan alat perpesaan sebelum pelajar-pelajar periksa, juga untuk memastikan anak-anak kita bila menghadapi peperiksaan, mereka telah bersedia untuk berjaya dan juga menghadapi perasaan mereka. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam masa yang sama, selain daripada pendidikan, kita juga sedar bahawa negara kita mengamalkan kebebasan beragama. Kerana itulah saya dan Datuk Samsudin serta YB Sulaiman, kita juga terus memberikan sumbangan peruntukan untuk membaiki kuil-kuil yang ada dalam Parlimen Tanjung Karang ini. Datuk Samsudin telah pun beri kepada semua kuil-kuil yang ada dalam Dun Sungai Buruh. YB Sulaiman juga telah memberikan bantuan kepada semua kuil-kuil yang ada dalam Dun Permatang. Dia bagi ada 5,000, ada 4,000 dan sebagainya. Artinya semua kuil telah pun dapat peruntukan
daripada wakil-wakil rakyat dalam Parlimen Tanjung Karang. Dan saya pula, bila saya melawat, saya ini bila datang, wah, rumah semua orang minta yang besar-besar. Tahun lepas saya sudah bagi 50,000 kepada kuil Raja Musa. Hari ini kita sudah ada cek. Hari ini saya juga akan menyampaikan sumbangan kepada kuil Bukit Belimbing sebanyak RM50,000 lagi. Bukit Belimbing. Sebab dulu sudah ada silap. Dulu itu patut Lasya Bukit Belimbing punya, tapi sudah ada silap. Tapi bila silap, kuil juga untung, dua-dua dapat. Bukit Belimbing dapat RM50,000, Raja Musa pun dapat RM50,000. Ini saya ingat dia sengaja bikin silap. Bila sengaja bikin silap, sebab saya bila saya janji, saya mesti tunaikan janji saya. Apa cara pun saya kena cari juga untuk janji, untuk tunaikan janji kepada kuil yang telah pun saya janji di Bukit Belimbing. Dan hari ini juga saya telah mendapatkan peruntukan kepada kuil Sungai Terap, RM30,000 untuk kuil Sungai Terap. Dan tahun lepas waktu Taipusam, saya pergi Kuala Selangor, dia jemput saya, dia ada minta peruntukan, tapi saya pun sudah lupa, surat pun sudah miss. Tetapi karena saya sudah janji, saya cari juga peruntukan. Ini hari cek sudah dapat. Saya juga bagi RM70,000 kepada kuil Kuala Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa kata Barisan Nasional tidak memberi pembelaan kepada kuil-kuil yang ada di dalam negara kita? Saya juga bagi pada bagi juga tokong bila dia minta. Jadi kalau PKR nak mengatakan mereka memberikan peruntukan kepada kuil-kuil, Barisan Nasional juga kita sentiasa memberikan peruntukan dan pertolongan kepada rumah-rumah ibadat yang ada di dalam Parlimen Tanjung Karang ini. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Negeri Selangor mereka mengatakan mesti adil, sama rata, sama rasa. Tetapi di dalam peruntukan pendidikan Negeri Selangor, saya lihat sekolah Tamil dianaktirikan. Kalau kita tengok peruntukan Kerajaan Negeri Selangor, sekolah agama mereka beri 6 juta. Sekolah Cina 6 juta. Sekolah India 4 juta saja. 4 juta dulu. Kalau nak adil patutnya semua mesti dapat 6 juta. Mengapa sekolah Tamil dia bagi 4 juta? Jadi bagaimana yang mengatakan bahawa PKR memberikan sama rata, sama rasa kepada semua kaum yang ada di dalam negeri Selangor ini? Ini satu pembohongan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selain daripada itu, kita juga terus memberikan pembelaan kebajikan kepada estate-estate dan juga kampung-kampung masyarakat orang India. Kita telah pun berjaya memasukkan air bersih di dalam kepada kampung Kampung Hopeful dan Kampung Baru. Sabas belanjakan RM3 juta untuk bagi air bersih, dan projek ini telah pun siap. Dan dua kampung ini, Kampung Hopeful dan Kampung Baru, telah pun mendapat air yang bersih. 3 juta kita belanjakan untuk memberikan bakalan air. Dalam masa yang sama, saya juga telah membawa
pimpinan daripada Sam Dabi, kerana banyak ladang-ladang di dalam Parlimen Tanjung Karang ini ialah ladang Sam Dabi. Bila saya bawa turun bersama-sama dengan bos-bos daripada Sam Dabi, mereka telah datang. Mereka sendiri melihat bagaimana keadaan rumah-rumah ladang Sam Dabi, jalan-jalan, sekolah Tamil, kuil, dewan-dewan. Dan apabila saya bawa turun pegawai-pegawai Sam Dabi, hari ini saya lihat banyak rumah telah pun diperbaharui, dibaiki oleh Sam Dabi. Dan hari ini saya dipahamkan banyak masalah yang dihadapi oleh estate-estate di bawah Sam Dabi telah dapat diselesaikan. Kita bawa turun. Hanya yang saya masih belum bawa turun ialah Berjaya Group. Ini saya akan cuba. Saya akan cuba untuk bawa Berjaya Group untuk bincang mengenai masalah perumahan dan segala masalah perumahan tuan-tuan. Saya sudah cakap dalam kabinet, dan hari ini kabinet telah meminta Kementerian Perladangan untuk melihat bagaimana untuk memberikan perumahan kekal kepada pekerja-pekerja estate. Jadi saya tak mau komen lebih, sebab itu di bawah kementerian lain. Tapi saya sudah cakap dalam mesyuarat kabinet, saya minta supaya semua pekerja-pekerja ladang mesti diberikan peluang untuk beli rumah, untuk diberi tanah, untuk memastikan apabila mereka nanti pencen, mereka sudah ada rumah. Saya sudah cakap dalam kabinet. Yang amat berhormat Perdana Menteri sudah take note, dan sebab itu dia telah minta Kementerian Perladangan untuk membuat dan melaksanakan apa yang saya cadang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, baru-baru ini apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib datang ke Tanjung Karang untuk program membaiki rumah, kita juga tidak pernah lupa kepada masyarakat India yang memerlukan bantuan rumah. Kita telah membawa Datuk Seri Najib pergi ke rumah orang India yang rumahnya buruk, kita sudah baiki. Kita juga bawa ke rumah orang Cina yang kita telah memberikan bantuan. Jadi saya memberi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional Tanjung Karang, kita tidak akan lupa kepada orang Cina, orang India dan orang Melayu yang ada dalam Parlimen Tanjung Karang. Selagi saya jadi pengerusi Barisan Nasional, tuan-tuan jangan susah hati. Ada apa-apa juga masalah, kena bagi tahu dengan Datuk Krishnan. Tapi berapa banyak mau bagi? Saya punya style Datuk, saya tak ada bagi sekali banyak, tak ada. Saya bagi bila mau buat program, bagi tahu saya. Setakat ini apa juga yang MIC minta, saya belum lagi pernah tolak. Saya mesti bagi, kerana saya tahu MIC ini penting, kerana kita mau jaga orang-orang India di dalam Parlimen Tanjung Karang ini. Saya sudah kira-kira, tadi saya suruh saya punya pegawai tengok berapa banyak sudah saya tolong. Saya punya peruntukan bagi kepada masyarakat India melalui MIC. Kita tengok program Deepavali, Pongal, Thaipusam, Hari Ibu. Sudah kira-kira tahun lepas saja saya sudah bagi lebih 100,000 kepada masyarakat India untuk membuat berbagai-bagai program yang saya telah beri terus kepada rakyat ini. Saya tanya Waldi Sulaiman,
Berapa banyak dia bagi? Dia juga ada kira-kira, Datuk, dia beritahu dengan saya dekat-dekat 100,000 juga tahun lepas dia telah belanja bagi sekolah semualah, bagi sekolah program dia bagi. Datuk Samsudin juga saya tanya berapa banyak, sebab Sungai Buruh ni tak banyak, tak ramai India. Pengundi India ada lebih kurang 400 orang dalam pun Sungai Buruh. Itu pun Datuk Samsudin walaupun ada 400 pengundi India di Sungai Buruh, Datuk Samsudin juga dia sudah beri, dia kata lebih daripada 35,000 ringgit untuk aktiviti MIC atau masyarakat India di Tanjung. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya harap semua kaum di dalam Parlimen Tanjung Karang mesti bersatu padu. Semua komponen Barisan Nasional mesti bergerak untuk menentukan kemenangan kita dalam pilihan raya yang akan datang. MIC, MCA, UMNO, saya telah minta untuk bersedia menghadapi pilihan raya yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga nanti sudah cadang dengan Subra. Mana Subra mana? Subra dia sudah saya nanti sebagai wakil untuk Tekun. Untuk sebagai makluman, ini pinjaman Tekun. Ini kalau mau pinjam wang, mau pinjam wang 5,000, 10,000, ini pinjam tanpa garantor, tanpa kolateral. Terus bagi saya, tak payah penjamin, tak payah mau letak geran tanah, tak payah. Mau 5,000, 6,000, terus bagi wang. Untuk itu, ini Tekun di bawah kementerian saya. Saya akan bawa nanti van Tekun. Saya akan bawa Tekun. Saya akan bawa Tekun masuk ladang. Kita akan pergi ladang-ladang dalam Parlimen Tanjung Karang. Saya akan bawa itu van untuk jumpa dengan masyarakat India. Sesiapa yang mau pinjam untuk berniaga, bukannya pinjam untuk bayar hutang. Ini mesti pinjam untuk berniaga. Daun hijau bawa juga dekat. Bolehlah kita tengok juga daun hijau. Kita akan turun, kita akan beri peluang kepada peminjam-peminjam India untuk berniaga, kerana peruntukan ini memang ada untuk golongan India. Tadi Datuk Kesenian kata saya Samsung, the people kata saya Samsung. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya Samsung pun saya Samsung kerana saya mau membela nasib semua kaum yang ada dalam negara kita. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memberi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada parti, tidak ada kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional yang hari ini telah pun banyak membantu bukan saja satu kaum tetapi semua kaum dalam negara kita diberikan pembelaan dan juga mendapat kebajikan daripada kerajaan. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya harap marilah kita selepas ini kerja kuat, kita cari pengundi-pengundi kita, dan saya nak melihat supaya semua peti-peti undi di dalam pengundi majoriti India hendaklah kembali menang cemerlang seperti pilihan raya sebelum tahun 2008. Ini kita kena usaha keras untuk memastikan. Dengan untuk MIC ini nanti saya bincang dengan Datuk Krishnan lah, berapa saya mau bagi. Saya dengan Datuk Krishnan no problem, we are brothers, kita boleh bincang. Dia pun senang, dia tak puas hati, dia terus telefon saya, Datuk saya senang, saya punya handphone 24 hours, you all boleh SMS dengan saya. Apa juga tak puas hati, bagi tahu sama saya. Kadang-kadang saya overlook, saya juga human being, saya juga manusia, mungkin saya ada silap,
Mungkin juga saya ada terlepas pandang. Jadi kalau saya ada silap, tuan-tuan kena bagi tahu saya. Adalah takdir. Kalau kebaikan saya buat sudah banyak, tetapi saya ada silap 1-2, itu mau jadi isu. Ini unfair. Terutamanya semua pemimpin macam Datuk Krisnan, dia tak puas hati dengan saya, dia tak puas hati dengan Datuk Samsudin, dengan Abdul Sulaiman, dia terus SMS saya. Dia kata, ni Datuk, dulu dia komplain saya, dia kata, ni Datuk, ini MIC tak puas hati kerana macam-macam. Saya bincang sama Datuk Krisnan, tak ada masalah, we can solve problem. Ini yang problem, ada masalah tak mau cakap sama saya, cakap belakang-belakang, ada problem lah. Tak puas hati, cakap sama saya. I will explain sebab apa satu perkara itu saya buat. Dan mungkin juga kalau pandangan yang diberi itu pandangan yang baik, saya pasti akan ambil pandangan-pandangan yang baik. Kerana sebagai pengurusi Barisan Nasional Tanjung Karang, saya ingin memastikan Tanjung Karang akan terus menjadi kuat kubu Barisan Nasional di dalam negara kita dan juga di negeri Selangor ini. Dengan kata-kata tersebut, saya dengan sukacitanya merasmikan Mesyuarat Agung MIC Tanjung Karang pada kali yang ke-17. Sekian, terima kasih.